kita bila dah dekat depan tu, kita kena tutup segala masalah kita asingkan. That's professionalism. Datang panik, rasa macam kenapa nafas saya tersekat-sekat ni, kenapa saya dah mula berpeluh dah, alamak asal menggigil ni. Dia bukan menggigil nervous tau. So saya pergi duduk dekat toilet dulu. Jantung laju kan? Jantung laju. Tak sangka pula Takim Zaki sedang berdepan masalah kesihatan. Dipercayai merupakan simptom anxiety. Kata Takim, walaupun sudah 20 tahun berada dalam industri hiburan, namun masalah itu masih lagi menghantui dirinya. Bukan saja jantung berdegup laju, malah dia hilang keyakinan untuk berhadapan orang ramai. Sekarang ni macam mana? Masih ada lagi ke masalah tu? Saya ada anxiety untuk berdepan dengan orang ramai. Jujur cakap, saya tak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kenapa? Awak tengok saya kat mana sekarang? Cuba awak panik kiri kanan. Tak ada. Kenapa Takim 20 tahun tapi masih lagi ada anxiety tu? Itu masalah diri saya lah. Sebab tu saya memilih, kalau orang tanya saya buat apa selain daripada berlakon. Major saya adalah penulis. Sebab menulis dekat belakang tabir ni, kita just direct dengan director ataupun klien tanpa perlu berdepan dengan sosial. Sebab saya kena pergi terapis kot. Tak pergi lagi dah setakat ni? Tak. Sebab saya suka peace tu kan. Peace kot. Bila jumpa ramai orang, saya takut, saya risau saya salah bual, saya salah cakap. So saya ni mulut laser. So anxiety tu datang menyerang awak macam mana sebenarnya? Dia ada rasa datang panik, ada rasa datang shaking, trembling. Jujur cakap, macam tadi pun sebelum start pun saya beritahu je lah, sebelum mula saya dah pergi jumpa ramai orang, saya ada datang panik, rasa macam kenapa nafas saya tersekat-sekat ni, kenapa saya dah mula berpeluh dah, alamak asal menggigil ni. Dia bukan menggigil nervous tau. So saya pergi duduk dekat toilet. Jantung laju kan? Jantung laju. Dia rasa pumping macam alamak macam nak hypo tu ada. Sampailah Ucup datang. Aku buat apa kat dalam ni? Jap, aku tengah bertenang. Awak dah ambil apa-apa pil tak? Macam penenang ke ataupun macam mana ke? Terapi ke? Biasanya saya cuma magnesium je lah before sleep. Magnesium dengan B-complex, itu je saya. Saya tak makan ubat apa-apa. Ada tak mengganggu di set ke ataupun sewaktu awak melakon ke macam mana ke benda tu datang menyerang? Ada momen dia, tapi itulah. Kita bila dah dekat depan tu, kita kena tutup segala masalah kita asingkan. That's professionalism. Dan kita kena tonjolkan benda sepatutnya lah. Sebab setiap kali kita menerima satu job, itu dah jadi tanggungjawab kita untuk accomplish the mission. So saya rasa rata-rata pelakon sebenarnya banyak je kan kita dengar kan. Kena. Yang kita keluar sikit tapi dia orang macam benda tu. Saya rasa itu masalah. Pernah ganggu emosi tak? Sebab anxiety kan ada macam kacau emosi juga, kan tiba-tiba jadi swing. Ada momen yang masa saya pernah shoot dulu, saya ingat cerita ni agak berat untuk saya hilang. Ada momen yang memang scene yang saya trembling tu, yang trembling yang betul. Dia datang panik tu, kadang-kadang rasa blank. Tak